Untuk fight, kalau masuk ring kita ada technical dan juga kita ada strength and conditioning. Semua kita combinekan dalam satu. Sejauh mana kita sanggup terima segala dugaan cabaran daripada coach, daripada rakan-rakan, daripada teman selatihan ataupun daripada tim pasukan lawan ke apa, itu yang paling penting, kesediaan. Sebab memang dari pengalaman saya lah, sebulan 2 training ataupun ada yang 1-2 hari training dah muntah tak datang lah. Itu sangat penting, kesediaan. Macam mana aku nak masuk boxing, nak tak nak aku kena terima latihan boxing macam mana. Aku nak masuk silat, aku nak tak nak kena terima. Kesediaan tu sangat-sangat penting dari segi fizikal dan juga mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razi Muhanifah atau lebih dikenali sebagai Coach Maji. Alright, saya berumur 39 tahun ni dan saya dah menjadi jurulatih dalam bidang kecerdasan dan juga Muay Thai selama 9 tahun. Ini bagus untuk kita punya latihan jasmani, rohani dan juga fizikal tau. Bila kita kaum Adam, kita suka tengok cerita-cerita yang bergaduh. Automatik dia akan serap, kita pun berangan lah macam kita bergaduh. Tapi yang penting bila kita dah start training, pergerakan tu tak nak kaku. Kita tak nak pergerakan tu, kita nak pergerakan kanan kiri ada bergerak. Okey, so kita akan tengok dari bawah sampai atas, jangan kaku. Itu nombor 1. Dan anda tahu bagaimana nak menumbuk dan menyepak, itu nombor 2. Stamina tu kemudian banyak faedah dia. Selain daripada kesihatan dan juga ia juga bagus untuk mempertahankan diri. Andai kata kalau keadaan yang tak diingini jadi, kemungkinan kita dirompak ataupun kita diserang oleh orang yang kita tak kenal. Sama ada seni bela diri turun-temurun atau seni tempur yang tercipta dalam persekitaran moden, kejayaan seseorang pengamal bergantung sepenuhnya kepada disiplin diri. Martial arts, tak kisah selain MMA ke ataupun lain-lain martial arts, yang paling penting ia mengajar kita disiplin diri, menerapkan perasaan kita bersabar, kita bertemu orang, kita timbulkan rasa hormat bertemu pihak lawan. Itu yang sebenarnya kita nak terapkan dalam diri kita sebenarnya. Dan kita nak elakkan perasaan panas baran. Buat Encik Amir pula, minatnya dalam sukan MMA ini turut memerlukan penjagaan dan disiplin yang tinggi. Maknanya kita kena training dari stand up ke ground. So kita kena training boxing, kickboxing, Muay Thai, which is yang kita tahu lebih kepada stand up fight. And then bila pada ground pula kita kena lebihkan training pada judo, Brazilian Jiu-Jitsu dengan wrestling. Pertandingan silat adalah tempat sebenar di mana seorang pesilat bakal mencabar pesaing dan dirinya sendiri. Di dalam gelanggang inilah segala teori menjadi amali. Semua latihan bertukar menjadi teknik pertempuran. Saya terpaksa bertempur dua melawan satu dengan senior. Itu pengalaman yang paling saya tak boleh lupa lah. Pengalaman bertempur secara sebenar tanpa alat perlindungan. Buat Encik Arsyad, kerja keras dan dedikasinya ini telah terbalas apabila beliau menerima pelbagai jenis anugerah menerusi penglibatannya dalam bidang seni silat ini. Pernah menyanyi tempat kedua dalam acara pentas untuk kejohanan seni mempertahankan diri peringkat kebangsaan, di mana waktu tu saya mewakili Kuala Lumpur. Kalah atau menang adalah adat pertandingan. Apa yang lebih penting adalah melihat bagaimana seni warisan ini terus berkembang luas walaupun menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran di era moden ini. Seni tradisional ni dia melibatkan adat dan adab orang Melayu. Itu mungkin menukarkan generasi sekarang yang lebih suka
suka dengan sesuatu yang lebih simple dan mudah untuk belajar berbanding dengan silat. Macam mana ada orang lama berjumpa dengan orang, itulah disiplin, jati diri dan juga pengetahuan tentang adab dan adat orang Melayu. Contoh, ada orang dia mesti ada reason dia kenapa dia masuk silat. Ada orang sebab memang ayah dia orang silat, ada orang sebab family dia. Tapi once bila saya tanya dia, ayah kau silat ke? Dia cakap tak, saya tak pasti lah. Tapi apa penyebab utama dia masuk silat ialah dia cakap kalau bukan kita siapa lagi, which is maksud dia kalau kita bukan orang Melayu tu sendiri yang belajar silat, siapa lagi? Takkanlah kita nak belajar taekwondo, kita nak belajar taiki apa semua. Sedangkan itu adalah identiti bangsa itu sendiri. So kita orang Melayu ada identiti seni mengutarakan diri orang Melayu itu sendiri. Jadi kenapa kita tak nak angkat benda tu? Kalau bukan kita siapa lagi? Itulah yang keluar dari mulut dia tanggung. Dan silat memang kita punya akar umbi, kita punya tradisi. Jadi bagi saya mustahil lah untuk MMA, anda kata MMA dekat Malaysia ni nak boleh buat silat tu dilupakan. Saya rasa tak mungkin, sebab ada beberapa kenalan saya pun masih ramai lagi yang masih bersilat. Di dalam silat ataupun macam saya lebih kepada Muay Thai, okay? Tapi saya sambungkan sebab kedua-duanya ialah satu seni pertahanan diri yang tradisional di negara masing-masing. Okey, bila kita terapkan seni dalam seni pertahanan diri ialah dari segi pergerakan, okay, lemah lembut dia, dan macam mana kita mengawal kita punya pergerakan daripada badan ke otak. Kita bergerak kiri ke kanan tanpa kita nak memenatkan diri. Itu sangat penting. So seni dekat situ adalah dari segi pernafasan dan pergerakan kita. Itu yang membezakan dia dengan seni pertahanan diri moden. Generasi muda kurang berminat dengan seni-seni tradisional. Mula-mula ramai 60 orang, lepas tu tinggal 30, 20, lepas tu tinggal 10 kan. Itu kalau diorang ikut orang lah. Kita kena terima hakikat zaman telah berubah.